Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita masak gulai nangka, tomat darat, campur perut. Mula-mula kita rebuslah nangka dulu nah. Rebus bagi empuk. Lepas tu kita rebuslah perut bagi empuk. Barulah sedap nak makan. Kalau tak sat lagi, lihat cik oi. Lepas tu panaskan periuk tanah. Tuang bahan blender. Bahan blender tu bawang putih, bawang merah, halia, cabai kering. Blender sampai halus. Lepas tu masuk dalam periuk tanah. Lepas tu kacau dia. Masak dia sampai hilang bau rempah. Lagi kalau ledok sat lagi dia bau rempah tak sedap nah. Sebab hak ni kita terus naik atas tu bukan tomeh-tomeh. Terus rebus. Rebus. Lepas tu bila rempah dah hilang bau, masuk perut. Biarlah perut duduk dalam tu. Biar dia merasa dulu nah. Biar dia ada rasa-rasa. Biar dia kawan dulu dengan rempah kan. Barulah sedap. Kalau duduk lagi masuk tu perut. Perut tu dia tak ada bau. Kita masuk semua sekali memang tak ada bau. Okey, bila dah mendidih, hilang dah bau rempah, perut pun nampak macam dah kawan dah dengan rempah tu kan. Kita masuklah santan cayak. Dah masuk santan cayak, kita kacau. Biar lagi sekali. Bagi dia mendidih. Bagi dia kawan lagi dengan rempah tu. Lepas tu dah mendidih, kita kacau lagi. Lepas tu kita masuk bawang nangka rebus tadi tu. Dah masuk nangka rebus tadi tu, kita kacau lagi. Kacau lagi sampai dia mesra. Ni kita pun nak kena bagi dia mesra juga. Tidak sat lagi nangka tertawar lah cuy. Biar dia mesra tu dulu. Lepas tu kacau dah mendidih lepas semua, kita masuklah santan pekat pula. Dah masuk santan pekat, kena kacau lagi. Kacau biar di situ, biar dia mendidih kat situ kan. Biar dia lembut dulu nangka tu mana lembut, tapi biar dia lembut lagi. Maknanya saya kita makan tak ada pepok sangat. Lepas tu rasalah buh lah garam kau, gula kau, buh lah apa nama yang nak bubuh tu kan. Lepas tu bila dah mendidih, kacau lagi. Dalam belanga lain, hampa kerat bawang putih, bawang besar, halia potong, daun kari, 3 sekawan. Tomeh lah masuk dalam minyak panas. Tahu tak 3 sekawan tu apa? Kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh. Hak tu lah 3 sekawan. Lepas tu kacau sampailah dia layu. Sampai dia naik bau. Hak ni video ni panjang lah pula. Sat-sat tunggu dia garing. Tu nampak tak dia garing lah. Kacau lah sampai dia garing. Sampai dia naik bau wangi daun kari tu. Bau wangi 3 sekawan tu. Lepas tu kita curah masuk dalam nangka. Curah masuk dalam nangka tu biar dia bunyi cia gitu. Nampak? Bila dah curah masuk dalam tu, jangan kacau nah. Jangan kacau. Terus tutup. Jangan kacau. Terus tutup. Sebab kita nak bagi bau tu duduk dalam payung. Tada, dah siap. Nampak? Dah siap dah. Wangi. Nampak